Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Putri Iris Kalisa. Dan saya Khairina Nonafisha. Kami bersiaran secara langsung daripada Dataran Ibnu Khaldun SK Tengku Ampang Mariam bagi liputan khas sambutan Hari Raya Aidilfitri 2026. Seawal 7.30 pagi, murid-murid telah berkumpul bagi memulakan majlis dengan ucapan alu-aluan pengerusi majlis diikuti bacaan doa serta ucapan daripada Tuan Guru Besar dan Yang di-Pertua PIBG. Tata susila diri kita. Kalau makan nanti, makan beradab. Jangan sepakan, jangan buang mata-mata. Dah kenyang, tinggal. Jangan paksa diri kita. Cuaca yang panas. Seterusnya, pada jam 8.45 pagi, murid-murid bergerak masuk ke kelas masing-masing. Sesi fotografi kelas turut dijalankan secara bergilir-gilir di laluan ilmu, bermula dengan murid tahun 1 dan seterusnya. Pada masa yang sama, aktiviti projek KMR dijalankan, iaitu penghasilan ketupat gergasi bagi tahap 1 dan kaftangan ketupat bertemakan matematik bagi tahap 2. Majlis diteruskan lagi jamuan hari raya yang berlangsung dalam kelas bersama guru-guru. Tapi hanya mahu bersedia. Baju raya cek, kasut raya cek, duit raya dalam kocek. Bagi tahap 1, persembahan hari raya diadakan di kantin sekolah bermula jam 11 pagi. Manakala tahap 2 meneruskan latihan persembahan dan projek KMR mereka. Selepas itu, tahap 1 menyambung projek ketupat gergasi serta aktiviti gotong royong mengemas kelas. Tahap 2 pula mengambil giliran membuat persembahan hari raya di kantin sekolah. Majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri pada hari ini melabuhkan tirainya dengan suasana meriah dan semangat kebersamaan. Diharapkan program seperti ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara warga sekolah serta memupuk nilai murni dalam kalangan murid. Tims TV, cerita kita bermula di sini.